Saya tahu apa yang saya mahu makan hari ini. Buatkan kek untuk saya. Mudah. Mari kita mulakan. Jangan fikirkan pun. Kamu sangat lambat, Bella. Saya ada tepung. Hebat. Mari mula memasak. Membuka bungkusan dengan api. Seterusnya, tuangkan tepung ke dalam mangkuk. Memecahkan beberapa biji telur, menambah sedikit susu dan mengacau. Selesai. Satu idea. Mari kita kotor, Bella. Apa yang telah kamu lakukan, Leslie? Itu seronok. Seterusnya, hantar kek ini ke dalam ketuhar. Kita perlu tunggu sekejap. Hei, apa yang sedang berlaku? Saya tidak bisa kisah ibu bapa saya berada sedang di tempat karya. Apa ini? Siapa yang potong wayar? Bella, saya tahu itu awak. Awak dah rosakkan semuanya, tapi tak apa. Saya betul Susie Sixir. Si tuer senior untuk membuat kek kamu tidak akan berjaya. Kenapa bau seperti terbakar lagi? Tidak, kek saya terbakar. Ini semua kerana awak. Saya akan hancurkan segalanya untuk awak juga. Saya akan hancurkan biskut awak terus ke dalam susu. Itu lebih baik. Kita sama, Bella. Awak telah hancurkan segalanya untuk saya dan saya hancurkan segalanya untuk awak. Tak mengapa. Saya tahu cara untuk memperbaikinya. Ini tuh coklat sekarang. Bekukannya. Bagus. Kek sudah siap. Itu mudah. Sekarang kita ambil sedikit krim. Meletakkannya di atas kek. Meratakannya. Apa itu? Leslie, apa yang kamu lakukan? Saya diliputi serbuk roti. Saya tidak sengaja. Saya hanya membuat kek saya dan ia berjaya. Sekarang, menuang glaze di atas. Kek akan menjadi hitam. Sempurna. Kamu tidak akan pernah memilikinya, Bella. Ia akan menjadi lebih baik. Mengambil glaze biru. Wow, membekukannya. Ini sangat cantik. Luar biasa. Bella, ia telah sampai ke kek saya dan glasir saya semua retak. Apa yang telah kamu lakukan? Oh, saya perlukan marshmallow. Mari hias kek ini. Membuat rumah marshmallow di sini. Hei, ini milik saya. Sekarang milik saya. Mau berbeda marshmallow di sini. Oh, Bella, ada sirap beri sini. Terima kasih. Menuang sirap ke atas kek. Wow, betapa cantiknya. Ia menyerupai gunung berapi. Tapi saya perlu goreng marshmallow ini sedikit menghias gunung berapi. Dan menambah lebih banyak api. Cantik. Saya buat semuanya. Hebat sangat. Saya buat jauh lebih baik. Mengambil lollipop dan menghias kek dengan mereka. Akan ada penguin di sini. Dan banyak ais manis. Ia sangat comel. Saya akan memakannya sendiri. Hei, apa yang awak buat? Adakah kamu cuba mengotorkan saya? Hei, tenang. Di mana kek saya? Oh, di sini mereka. Mari kita mulakan dengan yang biru. Betapa cantiknya. Mengambil gigitan. Sedap. Dan apa yang kita ada di sini? Kek gunung berapi. Ia menakutkan saya kerana ia hitam. Menjijikkan. Bella, awak pemenangnya. Ya, kemenangan pertama saya.
Baiklah, mari kita mulakan. Oh, saya telah menghamburkan semuanya. Sedap menghias kek dengan marmalade ini. Ia sepatutnya cantik. Bella, jangan curi hiasan saya. Saya sangat muak dengan awak. Awak telah mengganggu saya sepanjang masa ini. Saya sangat marah. Awak telah cairkan coklat saya. Hebat. Saya sebenarnya perlukan itu. Sekarang, mari kita bekukan. Hebat. Letakkan di atas. Tekan sedikit dari atas. Sedikit sihir beku. Indah. Oh, saya secara tidak sengaja membekukan Leslie. Ini sangat sejuk. Bella, ini semua salah kamu. Apa itu? Gula-gula? Saya telah mencairkannya kerana marah. Oh, tetapi sebenarnya itulah yang saya perlukan. Menuangkan karamel ini tepat di atas sfera saya. Betapa cantiknya. Sekarang letakkan ia betul-betul di sana. Ini adalah balon udara panas. Hebat. Bella, apa pendapat kamu? Hello, apa? Saya sedang minum Fanta dan tidak mendengar kamu. Baiklah, mari kita tambah beberapa Mentos ke dalam soda dia. Hey, Bella, akan ada kejutan. Dan ini dia. Itu memang hebat. 3, 2, 1. Sotak fias telipir sode. Tunggu. Spori sobrayan titerid. Isni ada cicit may sporde untuk kaksi. Hebat. Insak dapat dibandingkan dengan hiasan saya. Menambah kek cawan, strawberry, beri biru, beberapa bunga, dan satu huruf. Saya perlu menambah kecantikan dengan sihir saya. Wah, ini sangat hebat. Sebuah bola salji. Cuba. Wow, kamu berjaya. Mari kita mulakan dengan balon udara panas ini. Nampak hebat. Sekarang mari kita cuba kek itu sendiri. Wah, sedap. Seterusnya beberapa strawberry. Sempurna. Dan bagaimana dengan yang ini? Saya tahu Leslie adalah pemenangnya. Saya tahu kek saya yang terbaik. Sekarang saya mahu kek berbentuk haiwan. Mudah. Saya perlukan krim. Memicitnya ke atas kek. Menghias dengan bunga krim. Betapa cantiknya. Siapa itu? Kenapa ia makan kek saya? Ups, ini adalah naga peliharaan kecil saya. Saya terlupa untuk memberinya makan. Hei, apa yang kamu buat? Kamu potong kek saya. Kamu sangat jahat. Itu menyakitkan. Oh, tunggu sebentar. Saya akan tutup bahagian ini dengan hiasan. Cantik. Dan apa yang kamu akan buat, Leslie? Saya ada idea. Mengambil sedikit krim. Wah. Sekarang Saya akan membuat naga. Ya, hebat. Lihat kek naga comel ini. Oh, apa yang patut saya lakukan? Betul, saya ada telinga. Sekarang tanduknya. Hias dengan taburan dan ia menjadi unicorn. Selamat menjamu selera Tracy. Wow, ini adalah unicorn yang comel. Mari kita coba. Saya suka. Sedap.
Dan bagaimana dengan yang ini? Kek naga. Hebat. Bagus. Dan kek itu sendiri sedap. Tetapi siapa pemenangnya? Kedua-dua kamu melakukan kerja yang hebat, Leslie. Mari kita berpelukan. Kawan-kawan, pastikan untuk suka video ini, tinggalkan komen di bawah, dan jangan lupa untuk melanggan.